kalau lelaki itu handsome. Kita bela dia 17 tahun, tiba-tiba mak rempit langgar 17 saat, mati di tempat kejadian. Tuan-tuan sedih ke tak sedih? Assalamualaikum. Tuan-tuan sedih ke tak sedih? Oh, semangat sikit tuan-tuan. Bila dah sedih tuan-tuan, apa peruntukan undang-undang sekarang ada? Bila dibicarakan mak rempit itu tuan-tuan salih kesalahan, akan dipenjara tuan-tuan. Penjaga bukan tak makan tuan-tuan. Kembung-kembung makan ikan kembung, bezanya tirai besi je. Kita bergerak bela anak kita 17 tahun dapat buku pandai betul lawa tu, tiba-tiba mak rempit bersalah, hanya dipenjarakan kembung-kembung makan ikan kembung, kat penjara bezanya tirai besi. Tuan-tuan itu? Tuan-tuan setuju? Itulah pilihan yang ada. Tuan-tuan suka ke tak suka ke, itulah pilihan yang ada kat Malaysia dan luar Malaysia. Tapi kalau kita hentak sikit dan tekan sikit mahkamah tak akan dengarkan kompong pada mak rempit itu. Soalan, kompong tu duit bagi pada siapa tuan-tuan? Bagi kepada kerajaan, pemerintah, hasil kepada kerajaan. Tuan-tuan setuju? Kalau dapat dari kita duit, tahan lagi tuan, ini bagi pada orang tuan-tuan. Tuan-tuan setuju? Itulah pilihan yang ada. Tapi kalau tuan-tuan hukum, menyokong hukum kisos, paling kurang tuan-tuan ada 3 option. Ustaz Zamri Syafiq, dia akan cerita, saya tengok iklan tadi, dia akan berajar fiqh jenayah. Kalau cerita tuan-tuan tadi, option pertama tuan-tuan boleh bunuh balik mak rempit tadi dengan kebenaran hakim. Maklumlah orang lain ni kan suka berdendam betul-betul nak. Itu sebab ada cerita Mahsuri. So boleh melepaskan saluran dia apa, bunuh balik dengan kebenaran hakim, dengan bunuh sendiri. Tapi kalau tuan-tuan baik sikit, ambil pilihan kedua. Tuan-tuan maafkan, jangan bunuh balas. Tapi disebabkan dia naik kategori, mak rempit naik kategori, bunuh tidak sengaja cuai, dia walaupun dimaafkan tak payah dibunuh, dia tetap kena bayar 100 ekor unta. Ataupun nilainya, tuan-tuan kalau 1 ekor unta RM5,000, 100 ekor unta berapa tuan-tuan? RM500,000 dalam kurungan setengah juta. Dan setengah juta tu bukan dia bagi kepada hasil kerajaan, bagi kita keluarga mangsa yang langgar oleh mak rempit. Setengah juta, banyak tuan-tuan. Betul setengah juta tak ganti dengan anak yang mati, saya pun setuju. Tapi paling kurang daripada mati tak dapat pampasan, lebih baik mati dapat setengah juta. Tidak tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak sanggup kenakan kompon kepada mak rempit dan keluarga mak rempit setengah juta, tuan-tuan ambil opsi yang ketiga, maafkan terus. Ini memang hati malaikat Jibril tuan-tuan, baik sungguh. Tapi saya tertarik tuan-tuan dengan pilihan nombor 2 tadi, setengah juta. Pilihan pertama mak rempit, gemuk-gemuk kat penjara, duit bagi kerajaan. Pilihan kedua setengah juta. Tuan-tuan nak pilihan pertama ke kedua? 3 saat dia sekarang. Tuan-tuan, sekarang iman kita sedang diuji tuan-tuan. Nak tahu, tak terima hukum kisah ke tak nak, sekarang iman kita diuji. Tuan-tuan nak pilihan pertama ke kedua? Kalau naik truk, naik sama-sama. Naik seorang dia rumah naji tu kan. Pilihan kedua tu lah namanya hukum kisos. Hukum Allah yang dekat dengan kepuasan hati manusia, yang dekat dengan keadilan, yang dekat dengan kepuasan hati manusia. Saya pergi mana-mana semua dua-dua. Adalah semua pakcik tu, Ustaz, saya pilih yang pertama tadi, Ustaz. Saya tanya, pakcik, kenapa pakcik pilih yang pertama? Dia pun jawab, Ustaz, saya daripada kecil diajar kalau boleh dapat sentiasa dapat tempat pertama dan nombor 1. Rupanya dia tidur tengah dia, Allah. Oleh sebab itu tuan-tuan, agak-agaklah kalau hukum ini dipropos kepada publik, khususnya kepada non-Muslim, agak-agak dia orang sokong tak hukum ni tuan-tuan? Dia lah yang pertama akan sokong. Sebab kat Malaysia ni tuan-tuan, mak rempit Melayu dia tuan-tuan, susah nak jumpa Cina dengan India. Kalau lah Malaysia menjalankan hukum Islam tuan-tuan, orang non-Muslim ada 2 option. Dia nak ikut hukum Islam, boleh tak nak pun tak apa. Tapi saya yakin dia akan ikut. Sebab kalau anak dia dilanggar oleh, katalah anak Cina yang non-Muslim dilanggar oleh orang Melayu, tuan-tuan, dia dapat pampasan setengah juta. Boleh buat bisnes baru, masyhur. Itu sebab orang Johor pun dah mula nak sokong tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak sokong lagi orang-orang yang mendaulatkan hukum Allah, kita tak daulat. Itu tanda iman kita tengah sakit tuan-tuan. Orang yang taat perintah Allah, hukum-hukum syariah Allah ni, dia nak buat apa yang Allah sebut, hanyalah orang yang ya ayyuhalladzina amanu, yang iman dia sempurna tuan-tuan. Kita kecilkan sikit dari konteks yang nombor 2 tadi, puasa. Puasa ni adalah latihan untuk dapat nombor 3. Untuk faham nombor 2 tadi, untuk faham nombor 2 tadi tuan-tuan, saya kena pergi nombor 3 kejap. Apa nombor 3 tuan-tuan? Saya baca dulu.
nak melahirkan apa yang disebut sebagai takwa. Apa yang tuan-tuan faham pasal takwa? Seorang sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab bertanya Umar, apa maksud takwa? Umar pun jawab, oi baik, kau pernah tak berjalan di tempat yang dipenuhi duri? Apa yang kau akan lakukan? Baik. Si Ubay pun jawab, aku akan selak lubangku, kawal kaki aku, kontrol kaki aku daripada memijak duri tersebut. Umar berkata, that's takwa. Oh, Umar speaking apa? Cakap Arab benar, saya cakap tuan-tuan mudah faham. Itu Umar jawab, itulah takwa. Yang kita faham lah, takwa ni apa tuan-tuan? Takwa ni self control, saya dah tulis. Self control, mampu mengawal diri dia mengikut kehendak dia. Saya ambil contoh tuan-tuan. Ketika mana Jabir dah lama tak makan daging tuan-tuan. Dia pun pergilah pasar beli daging. Dah lama tak makan daging tuan-tuan. Dia pun teringin, dia pergi pasar beli daging, balik serempak dengan Umar. Umar kata, B, apa ketangan kau tu B? Jabir dah cuak dah. Wahai Umar, aku dah lama dah tak makan daging. So aku teringin nak makan daging. Ingin sangat, aku pergilah kedai beli daging untuk makan daging. Umar dia bagi pukul nak smackdown. Oi B, adakah setiap kali nafsumu dan kehendak kau nakkan sesuatu, engkau sentiasa turuti dan ikuti? Sekarang nafsu kontrol kau ke? Kau yang kontrol nafsu? Merah ke Jabir. Umar tutup lagi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kamu melihat seseorang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilah ataupun Tuhan? Tak payah ambil batu gig sebagai Tuhan Allah, hanya ikut segala kehendak nafsu. Dia kontrol kita, sudah dianggap sebagai seorang yang mengambil Tuhan selain daripada Allah. Tuan-tuan nak dapat latihan takwa self control, ada pada nombor 2 yang namanya proses, yang namanya puasa. Kalau tak percaya, cuba tuan-tuan tengok. Puasa, boleh makan, boleh minum, buka sangit, tapi tak nak makan dan tak nak minum, walaupun boleh makan dan minum, kerana siapa? Kerana input, kerana Allah. Itu bukan kelatihan untuk self control. Tuan-tuan boleh tengok amal seksi, tetapi walaupun dah lalu depan mata kita, kita memilih untuk tundukkan pandangan dan pandang tempat lain. Walaupun boleh tengok, kita tidak alihkan pandangan dan tunduk pandangan. Kerana siapa? Kerana Allah dan input agama ataupun Quran tak bagi. Itu bukan self control, tuan-tuan. Kita boleh pergi masa Ramadan, duit gaji baru masuk, nak beli segala apa yang ada. Bezanya apa? Bagi duit dia. Tetapi walaupun kita boleh melakukan demikian, kita kawal diri kita, nafsu kita daripada buat demikian. Walaupun boleh buat demikian, hanya saja kerana apa? Kerana Allah. Tuan-tuan tengok budak-budak IPT sekarang dia puasa kerana apa? Tuan-tuan, budak-budak IPT bukanlah semua, tuan-tuan. Dia puasa kerana duit PTPTN tak masuk. Tak ada duit. Buka loker Maggi dah habis. Bila buka loker Maggi dah tak habis, okey puasa lagi. Itu puasa kerana tak ada makanan. Lepas tu diselit sikit niat, supaya aku tahan nafsu, tak teruja dengan perempuan kat you yang banyak seksi. Lagipun abah aku tak bagi kahwin awal. Betul ke konsep puasa begitu, tuan? Tak betul. Orang puasa, makanan ada, buka loker ada Maggi. Boleh beli makan dan minum, tapi tak nak beli walaupun boleh, hanya saja kerana apa? Kerana Allah. Itu namanya puasa untuk dapat nombor 3, yang namanya akhlak ataupun self control, yang namanya takwa. Tuan-tuan, jadilah umpama puzzle Islam ni input, proses dan output. Input tu umpama deterjen dan air kat dalam mesin basuh. Proses tu mesin basuh perlu diproseskan dan dibuat. Barulah bila proses dapat output pakaian yang bersih. Namanya akhlak dan takwa. Saya rasa cukup sekadar itu, tuan-tuan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan tengok saya pun macam nak makan saya je. Eloklah berhenti. Nampak gaya soalan pun dah sampai. Saya bukan jawab soalan. Ada 6 soalan. Salam. Ustaz, bagaimana untuk mengelakkan pembaziran di bulan puasa? Dan bagaimana untuk menegur kawan-kawan yang gemar berpuasa di hotel-hotel ternama dan rasa bangga pula? Bagaimana untuk mengelakkan pembaziran? Macam mana? Senang je, tuan-tuan. Jangan kau belanja. Duit yang banyak tu simpan